Kesedaran, minda dan trauma. Pemulihan melalui terapi rohani. Bahagian 1. Kesedaran. Kesedaran ialah dimensi halus dalam diri yang berperanan sebagai pemerhati kepada setiap pengalaman zahir maupun batin. Ia bukan sekadar kemampuan berfikir atau berperasaan, tetapi kewujudan yang menyaksikan arus fikiran, emosi dan intuisi tanpa terperangkap di dalamnya. Dalam ilmu tasawuf, kesedaran ini dikenali sebagai qalb atau mata hati, iaitu pusat intuitif yang menghubungkan diri dengan alam rohani dan dengan Tuhan. Dalam psikologi moden pula, ia disebut sebagai metakognisi, iaitu keupayaan seseorang untuk menyedari dan memantau cara berfikir sebelum membuat keputusan atau bertindak balas terhadap sesuatu. Dalam kajian metafizik dan psikospiritual, kesedaran dianggap sebagai satu bentuk tenaga atau medan frekuensi yang boleh naik atau turun bergantung kepada amalan kerohanian dan pengalaman hidup seseorang. Semakin tinggi tahap getaran kesedaran ini, semakin terbuka cara seseorang melihat dunia dan semakin tenang tindakannya. Sebagai contoh, apabila berdepan dengan masalah kewangan, individu yang mempunyai kesedaran tinggi akan cuba memahami punca sebenar masalah dan menyusun langkah penyelesaian, manakala individu lain mungkin terus dihantui rasa takut dan malu lalu tidak berbuat apa-apa. Fungsi kesedaran dan tahap getaran. Kesedaran dalam diri berfungsi melalui beberapa peranan penting. 1. Memerhati tanpa menghakimi. Kesedaran membolehkan individu menyedari segala yang dilihat, dengar, ingat dan rasa tanpa terus membuat andaian atau keputusan. 2. Menapis maklumat. Ia bertindak seperti penapis yang menilai semua rangsangan dari luar dan dalam sebelum dihantar kepada minda untuk difikirkan. 3. Memilih tindak balas yang sesuai. Berdasarkan tahap tenaga atau getaran kesedaran seseorang, ia akan memilih cara pemikiran yang paling sesuai untuk mengendalikan sesuatu situasi. 4. Memberi makna kepada pengalaman. Kesedaran membantu individu melihat makna di sebalik pengalaman hidup. Ia menjadikan peristiwa yang menyakitkan sebagai pelajaran berharga, bergantung kepada tahap pemikiran dan tenaga dalaman pada waktu itu. Getaran kesedaran boleh diibaratkan seperti tahap gelombang. Semakin tinggi gelombangnya, semakin luas cara melihat sesuatu dan semakin tenang cara bertindak balas. Dengan latihan seperti amalan rohani, tahap getaran ini boleh dinaikkan. Apabila getaran kesedaran meningkat, akan lebih mudah melihat setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan mampu berfikir dengan lebih tenang. Kesedaran turut mempunyai hubungan yang kuat dengan peranan minda seseorang. Ikuti kami di bahagian 2 bagi mengupas lebih lanjut peranan minda dan hubung kaitnya dengan kesedaran.